Jom layan video percutian 2 hari 1 malam kami ke Lakeside Port Dickson. Perjalanan daripada Putrajaya ke Lakeside Port Dickson mengambil masa lebih kurang sejam 15 minit. Kita akan melalui Highway Elite dan kemudiannya masuk ke Highway Plus. Perjalanan kita pada hari ini agak lancar kerana kita bercuti pada hari kerja. Cuaca pada hari ini agak mendung dan di pertengahan jalan hujan telah turun, tapi tidak berapa lebat. Use the left 2 lanes to take exit 219 Port Dickson. Daripada Highway Plus ini, kami mengambil exit Port Dickson selepas Seremban. Selepas exit Highway Plus, kami masuk pula ke Highway Port Dickson. Dari Highway Port Dickson, kami mengambil exit Lukut dan terus ke Bandar Port Dickson. Continue on Route 53 for 7 kilometers. Pukul 3 petang, jalan masih belum sesak lagi. Lebih kurang pukul 3 suku petang, kami sampai di Hotel Lakeside Port Dickson. Inilah dia pintu masuk ke Hotel Lakeside Port Dickson. Kami disambut mesra oleh staf hotel ini. Ini adalah kawasan lobi hotel yang luas dan bersih. Kami telah check-in bilik lebih awal, jadi kita terus ke bilik. Kami telah memilih water chalet dan perlu terus ke belakang bangunan hotel ini. Ini adalah jalan menuju ke water chalet. Jika bilik terletak terlalu jauh, bolehlah menggunakan perkhidmatan bagi. Kami hanya berjalan ke bilik untuk menikmati pemandangan di sini. Air tak naik lagi nah. Bilik 065 hanya terletak di bahagian hadapan chalet. Cermin untuk melihat bahagian bawah air dari bilik. Bathtub untuk berendam. Pemandangan dari koridor bilik kami. Pada waktu ini, air laut sedang surut.
Jom kita ronda-ronda kawasan ni. Untuk melihat matahari turun pada waktu senja, anda perlu pergi ke bahagian hujung. Kita dah sampai di tempat untuk melihat matahari terbenam. Anda boleh bergambar di sini dengan berlatar belakangkan pemandangan yang cantik. Air telah mula pasang dan memasuki ke kawasan chalet. Banyak boleh dapat stats kalau meronda di kawasan ni. Ini adalah kafe hotel yang terletak bersebelahan dengan swimming pool. Swimming pool di sini agak besar dan anak-anak pasti suka. Terdapat juga taman permainan mini untuk anak-anak. Inilah dia kawasan swimming pool yang luas. Ada kawasan khas untuk kanak-kanak dan orang dewasa. Yang tak suka mandi kolam, boleh bermain di taman permainan mini ini. Di sini juga ada kemudahan untuk EV charging. Ini adalah laluan menuju ke tepi pantai. Yang nak lepak-lepak di tepi pantai kena berjalan sikit. Inilah dia kawasan pantai. Pada waktu ini, air laut sedang surut jadi kita boleh berjalan ke tengah sikit. Anak-anak pasti suka dapat bermain di tepi pantai dan boleh juga berenang. Inilah dia pemandangan pantai yang terletak berdekatan dengan Hotel Luxus.
Anak-anak juga gembira bermain pasir di tepi pantai. Untuk balik ke bilik, kami ingin menaiki bagi. Leon. Tunggu je bagi di tempat yang telah dikhaskan untuk menunggu. Ini adalah kawasan permainan berbayar. Walaupun dekat sahaja bilik kami, tapi saja kami nak rasa naik bagi. Baiklah. Tolonglah. Alright, terima kasih bang. Untuk dinner, kami mencuba makanan di kedai seafood Kina Muslim. Nama kedai ni adalah Restoran Ocean's Gate Seafood. Anda boleh mencuba seafood yang dimasak dengan masakan Kina. Ini adalah makanan yang kami telah order. Sotong salted egg, udang buttermilk, telur dadah dan ikan siakap.
Jiran di seberang memancing ikan dari koridor sahaja. Masa untuk check out. Sebelum balik, kami ingin makan tengah hari dulu di Bandar Port Dickson. Kami telah pergi ke kedai kulit kayu manis. Kita pernah makan sini. Dengan kakak semua tu dulu, ya tak? Kedai yang luas dan banyak lauk pauk masakan Negeri Sembilan di sini. Pasti anda rambang mata untuk memilih lauk yang pelbagai. Selesai sudah percutian kita di Lexis Port Dickson. Jumpa lagi di episod yang lain.